Hak serta pelajar-pelajar yang masih sekalian. Oleh negeri buatan tersebut mengisi akwa ribuan jadi. Masa Nabi Muhammad SAW, seluruh keluarga baginda dan para sahabatnya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami merampakkan syukur kehadiran hari yang penuh bermakna ini untuk menaikkan hadis sejambak budi seharun tangan untuk guru kami yang telah banyak berkasa. Ya Allah, kami mengangkat tangan memohon agar Engkau memberkati ayah Hayati binti Yunus yang telah mencurahkan ilmu dan bimbingan kepada kami selama ini. Ya Allah, Engkau tahu betapa besar pengorbanan dan dedikasi beliau dalam mendidik generasi muda. Semoga setiap ilmu yang beliau sampaikan menjadi amal dari agar Engkau memberikan kesihatan dan kebahagiaan kepada beliau serta keluarga dalam menjalani kehidupan selepas kesamaan ini. Semoga beliau sentiasa dikelilingi oleh orang-orang yang semua siapa saya ucapkan kepada yang diraihkan dan Hajar Hayati binti Yunus dan bersama Syekh Iskandar Shah dan bersama para ikan semuanya kita lebih kepada dia bukan sampai sejarah tapi BM tapi itulah rezeki Allah nak bagi dia bagilah dan alhamdulillah ya. Semalam merupakan hari terakhir beliau bertugas sebagai guru selama 35 tahun. Dah hampir umur saya tu. Saya lebih sikit lah. Maknanya lama jauh perjalanan itu. Buat satu majlis untuk beliau bagi merakamkan ucapan terima kasih kepada Mr. Razif Syekh Muhammad Ali dan Mr. PJK yang biasa ucapkan selamat. Hari sekalian, seterusnya majlis menjemput dan sediakan yang besar Encik Saudara Berikutkan Tua-tua SMP Iskandar Shah untuk menyampaikan ucapan. Jika segala orangnya dipersilakan. yang diraihkan dan masyarakat pusat bagi bukan untuk family lah, keluarga harus ni, right? Dan bagi ibu family kita bukan kerja seperti ini dan sekarang ni rakan-rakan lama YT belakang. Terima kasih YT kerana sudi hadir yang bersara dan yang bakal bersara, yang telah bersara dan seterusnya rakan-rakan kemudian 20 tahun 30 tahun dan sekarang ni 36 tahun ni. Jadi saya tak nak cakap panjang sebab satu panen, yang keduanya malam saya dah banyak teks sebenarnya sedap cerita apa namanya every kan dapat saya serahkan kepada orang baru mana Irwan Hashim Irwan ada. Tetapi library itu banyak hal. Bahawa rakyat pun tumbang. Walau bagaimanapun determination mudah approach, orang yang mesra, semangat tinggi walaupun besok nak bencin masih lagi ada KPI, saya akan pasti memang perlu sangat ni. Dan seperti biasa masih ada dengan saya ke? Apa boleh bangun? Bangun silap. Semua bangun. Angkatkan tangan kanan kamu. Bangun. Bangun. Okey, buat sekian kalinya dengan semangat yang kuat. Bangun. Tangan kanan dikeduakan ke atas. Sebagai ucapan terima kasih 36 tahun telah bersama dengan sektor pendidikan mendidik kita semua. Boleh tak boleh? Okey, walk kita. Semasa. Terima kasih. Hadirin sekalian, sebelum majlis menjemput yang diraihkan untuk menyampaikan ucapan, izinkan kami untuk membacakan biodata ringkas beliau.
Pendidikan Haji Anifah binti Umar. Menelusuri sejarah pendidikan, Cikgu Hayati mendapat pendidikan awal di sekolah rendah Metodis di High School Melaka bermula pada tahun 1975 sehingga 1980. Seterusnya, sekolah menengah di Metodis Girls School tingkatan 1 sehingga tingkatan 5 bermula pada tahun 1981 sehingga 1995. Seterusnya, beliau menyambung pengajarannya ke tingkatan 6 di Melaka High School bermula pada tahun 1986 sehingga 1987. Beliau kemudian meneruskan pengajian di Maktab Perguruan Telugu Ibrahim Johor Bahru dalam jurusan Pendidikan Sekolah Rendah Bahasa Melayu bermula pada tahun 1988 sehingga 1990 dan mendapat ijazah sarjana muda pendidikan di Jun 1994. Seterusnya, meneruskan pengajian di SMK York Bin bermula Mac 1998 sehingga Disember 1999. Misi sebagai pendidik diteruskan di SMK Sultan Abdul Jamil Shah bermula Januari sehingga 31 Disember 2001. Seterusnya, beliau kembali semula ke SMK Dato' Abdul Rahman Yaakob Kota bermula Januari 2002 sehingga Disember 2017. Akhirnya, bagai sirih bulan beragam, beliau kembali semula di SMK Iskandar Shah Balik Perak bermula Januari 2018 sehingga 6 Mei 2026. Beliau merupakan ibu kepada 3 orang cahaya mata. Berjuang sebagai ibu tunggal bukanlah suatu perkara yang mudah, namun beliau sentiasa positif dan cekal dalam menghadapi setiap tunggakan. Untuk menyampaikan ucapan, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Terima kasih juga kepada rakan-rakan guru, anak-anak pelajar yang turut sama menyumbang tenaga bagi menjayakan sama ada secara langsung maupun tidak langsung. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada hari ini tapi saya juga turut mengatakan kesusastraan Melayu dan juga sejarah di mana subjek sejarah adalah subjek yang paling lama lah saya terlibat dalam tingkatan 6 sendiri. Saya mengajar selama 20 tahun dan juga pendidikan jasmani. Sepanjang tempoh ini juga saya telah melalui juga turut boleh berkongsi ilmu dengan pelajarannya. Dan kadang-kadang tanpa kena sedar sebenarnya pelajar yang sebenarnya mengajar kita erti ke guru ini yang banyak mengajar kita tentang manusia tentang keikhlasan di hati. Kemudian antara saya berkongsi pengalaman yang paling mencabar adalah tempoh perkhidmatan saya adalah pada tahun 2020 pada ketika itu kita masa itu kita kena pandemik COVID-19 jadi pada ketika itu semuanya akan sangat mencabar tapi saya sangat bangga dengan semangat pelajar dan rakan-rakan guru yang sebenarnya sangat tabah menghadapi semua kesukaran itu. Dan pada ketika itu yang paling saya tidak lupa apabila belajar didapati positif COVID-19 maka ketika itu semua orang dapat COVID bila belajar dapat COVID cikgu pun dapat juga
semua pelajar balik dengan segera. Yang untuk menyelesaikan dan ucapan mudah dan putus asa. Dengan semua yang konsisten dan hati yang ikhlas itu akan sentiasa membuka jalan kejayaan. Hargai ilmu dan masa yang kalian miliki. Jangan sampai belajar untuk sokongan dan kebersamaan yang kita lalui. Saya bukan sahaja rakan sekerja tetapi keluarga kedua saya. Segala suka yang kita kongsi akan sentiasa terpahat dalam ingatan. Terima kasih kerana sentiasa ada bersama suatu saya besar dan senang. Guru yang pernah mengajar anak saya juga terima kasih saya ucapkan. Semoga kalian sentiasa diberkati rahmat dalam. Ini izinkan saya menyampaikan beberapa bantuan sebagai kenangan. Saya pergi ke taman mengambil bunga dengan bersidang di tepi perigi. Dan jasa dikenang sepanjang masa beri kalian dan perhatian. Memang ini sebelum merpati tingkat sebentar di dahan semara. Ilmu diberi penuh dedikasi dan dibekal sepanjang usia. Akhir sekali saya ingin merangkapkan sekali lagi setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua guru yang banyak menggerakkan semangat dan menginspirasi kepada saya dan sepanjang perkenalan kita. Apabila kalian perjalanan saya tidak akan selesai. Saya juga mohon ampun dan maaf atas segala kekurangan, kesilapan dan kegagalan kata sepanjang saya berada di sini. Yang adalah juga jika ada pada dunia. Sesungguhnya yang paling datang daripada Allah yang kurang adalah kelemahan dari diri saya sendiri. Yang sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan artikel perusahaan Puan Hayati Binti Yunus. Penghargaan kepada Puan Hayati Binti Yunus mengambil sempena perusahaan Puan pada 7 Mei 2006 daripada Kehormatan Kerajaan. Saya dan pihak kerajaan mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih di atas kekhidmatan cemerlang yang telah disumbangkan sekian lama kepada kerajaan dan negara. Saya berdoa semoga Puan sentiasa sihat dan sejahtera sepanjang tempoh pusaran kelak. Daripada Puan Zulkifli bin Muhammad Mokhtar, Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Perak. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, silakan untuk menyampaikan beberapa persoalan kepada Puan. Thank you.
Fatihah. Jumlah signs for the
kan? Saya. Tak ada itu. Yang gambar sana tu. Tak kahwin. Rehearsal ke tadi? Rehearsal ya? Tidak, bahan ni ke jalan tu? Ada Okey. Okey kan? Selamat maju jaya. Semoga sihat sentiasa dimurahkan rezeki. Maju jaya mana? Ha? Maju jaya mana? Maju jaya mana? Maju jaya tu dah di mana? Oh, okey. Jangan lupa jaga kesihatan. Kalau nak kawan beri semua pada dua orang. Dia beri semua pada dua orang. Dah beri Melaka dah. Beri suap ke Melaka lah. Bori patah. Melaka ya. Dia diam dia. Pantun lah sikit, pantun. Siapa dah jawab? Ada. Dawin, bolehlah kamu training. Pantun. Dari botol ke Melaka. Okey, sama tak. Nanti datang Melaka nanti boleh lah. Ya, boleh ni. Saya dah tak besar. Kami dah jadi kami dah. InsyaAllah tu sama. Dah beli ya. Boleh Lepas. Ada dah undur lah. Lepas. Dua topik hari kereta dia takut. Topik. Okey. UiTM. InsyaAllah kan kita bagi video makan lagi bersama-sama. Bapa anak-anak kat sana boleh lah. Kita juga kan. Ini lepas percuma. Selamat bersara dari orang bersara. Makan besar tu. Biasa. Semua nak sama. Apa nama? Apa lah? Kau jemput ketiga. Oh, ada kita lain.